ketumbuhan orang panggil kanser ni, dia terjadi daripada usus tu normal, dia boleh tumbuh, orang panggil polip. Buat kecil je polip tu, dari tangkai dia tumbuh. Dan bila dia makin lama dia akan makin membesar. Kita cuba bayangkan usus tu macam batang paip lah kan. Batang paip, dan dia ada polip yang tumbuh, dan ketumbuhan, dan dia akan makin besar. Jadi polip ni dia belum kanser lagi. Dia pre-kanser, sebelum jadi kanser. Dan bila dia dah besar, dia dah sampai satu ketumbuhan yang ada ciri-ciri masuk ke dalam bahagian usus, masuk ke salur darah, dia dah start ada sifat-sifat kanser. Bila dah jadi kanser, dia akan masuk ke dalam sel-sel tu, dia masuk dalam salur darah, dia boleh pergi ke tempat lain. Kita boleh faham kanser ni start daripada sebelum dia jadi kanser ni, ketumbuhan kecil tu, dia makin besar, dia pergi masuk ke organ lain dan merebak. Dekat situ kita tahu tahap dia. Daripada sebelum kanser, dia pergi ke, iaitu polip, dia jadi tahap pertama, stage 1. Tahap kedua, bila dia dah makin besar lagi. Tahap ketiga, dia dah start nak melekat tempat lain. Dan tahap keempat, dia dah pergi ke organ lain. Dia akan ikut salur darah, pergi ke hati. Ataupun dia boleh pergi ke paru-paru.